5 tips mudah untuk kumpul RM16,000 hanya dalam masa 2 tahun saja. Bagi tuan-puan yang bergaji antara RM3,000 hingga RM4,000 dan nak adakan dana kecemasan sebanyak RM16,000 dalam bentuk emas, tuan-puan boleh follow 5 tips mudah ini. Yang pertama, niatkan untuk simpan 1 gram 1 bulan sebagai forgotten saving ataupun simpanan yang dilupakan. Yang kedua, bila tuan-puan dapat gaji, terus asingkan 1 gram ni sebagai simpanan. Jadikan simpanan sebagai keutamaan. Jadi tuan-puan tak akan rasa nak shopping dulu. Tuan-puan mesti nak buat simpanan terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan tunggu ada duit lebih. Ada duit, terus beli dulu. Biasanya siapa yang tunggu duit lebih sampai bila-bila pun dia tak boleh buat simpanan. Yang keempat, simpan dalam akaun emas cap. Akaun emas cap ni tuan-puan boleh simpan sikit-sikit. Yang kelima, cukup saja 5 gram gold bar macam ni, tuan-puan keluarkanlah dulu bagi memotivasikan tuan-puan untuk terus semangat. Kumpul sehinggalah capai RM16,000 dana kecemasan tersebut. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi borang sign up dan klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.